Tuan Abu, dah boleh naik ke ni? Tak boleh naik dulu. Saya akan tunjukkan cara-cara untuk menaiki raket. Dia ada cara dia untuk naik, bukan naik macam tu je. Betul-betul. Okey, tengok saya dengan Tuan Mus akan tunjuk cara dia. Okey, tengok. Tengok kawan-kawan. Merangkak di atas kayu. Jangan pijak. Tiup. Kalau pijak tiup dia akan pecah. Bila dah sampai ujung sini, duduk di atas kayu macam ni. Okey. Nampak? Macam tu. Duduk macam ni. Kawan-kawan dah nampak? Dah. Dah tahu apa nak buat nanti? Dah. Bagus. Bagus kan Tuan Abu, Tuan Mus? Itu adalah untuk keselamatan tiup. Tiup dan juga diri kita. Tadi saya dah tunjukkan cara untuk naik atas raket. Bila kita dah naik, sebelum kita masukkan raket dalam air, kita mesti ada apa? Pendayung. Apa dia? Ataupun pedal. Okey, pendayung ada ke sana. Boleh ambil? Pendayung. Bagi kat Tuan Mus satu, dekat saya satu. Okey, bagi Tuan Mus satu, saya satu. Okey, lepas ni kita akan angkat raket masuk dalam air. Pegang ujung satu. Kawan-kawan, tengoklah sini. Sekali pendayung angkat kiri dan kanan macam ni. Angkat pendayung, macam ni angkat. Bila kita kata standby, go kayu mula je kayu. Standby. Mula. Bunyi, semua kali bunyi suara up. Sama-sama. Mula. Bunyi, semua kali bunyi suara up. Sama-sama. Warna belah kanan kayu. Belah kanan kayu. Sama-sama. Kawan-kawan, tengok mereka semua tu. Ada yang semangat, ada yang takut-takut. Macam-macam ragam dia orang tu. Tak apa, inilah pengalaman pertama mereka mengendalikan raket. Tengok saja. Ayo kanan. Ayo belah kanan. Sama-sama. Okey, bagus. Ayo. Kiri kanan kayu. Sebelah kiri diam. Belah kiri diam, belah kanan kayu. Kanan kayu, kiri diam. Kawan-kawan, tengok begitu seronok mereka sampai dah pandang lagi bahagian sini. Tak apa, kita biarkan saja mereka seronok dulu. Sekarang ni kawan-kawan di rumah semua, tengok dulu kata dia. Rockman SC dah menunggu tu. Tengok dulu. Sama-sama. Okey, bagus.